Rupanya mudah saja kembalikan tenaga isteri. Dulu aku ingat dia memang jenis cepat penat, balik kerja terus lesu. Emosi pun tak stabil. Aku ingat normal tapi makin lama aku perasan ini bukan penat biasa, badan dia memang dah lama drop. Walaupun tidur cukup, tetap rasa letih. Bila dalaman tak seimbang, tenaga memang susah nak naik balik. Aku mula cari punca sebenar. Rupanya badan perlukan sokongan dari dalam, bukan sekadar rehat. Dari situ aku kenal konsep phytonutrient, sebatian semula jadi dari tumbuhan yang bantu lindungi sel, kurangkan keletihan. Dan support kestabilan badan. Salah satu yang aku jumpa, ubi permaisuri. Ubi ni kaya dengan antosianin. Sejenis phytonutrient yang bantu peredaran darah dan lawan stres dalam badan. Bila badan kurang stres, tenaga lebih mudah pulih. Badan jadi ringan, tak cepat letih macam dulu. Aku suruh dia amalkan secara konsisten, bukan sehari dua, tapi perlahan-lahan. Dia makin bertenaga, emosi lebih stabil, dan hubungan kami pun jadi lebih baik dari sebelum ni. Kadang bukan dia yang berubah, tapi badan dia yang dah terlalu penat dan perlukan sokongan yang betul. Kalau korang nak, tekan saja button kat bawah